Um, Sahabat-sahabat sekalian, pada program podcast Hikmah kali ini, tanpa anda semua dan tanpa sokongan anda semua, sesi Hikmah ni susah untuk kita jalankan lah. Jadi kita minta kalau ada rezeki lebih, bolehlah sama-sama kita infak melalui gambar yang tertera pada skrin. Mudah-mudahan setiap infak yang kita buat pada hari ini menjadi saham akhirat dan Allah gandakan kembali kebaikan itu untuk kita semua dan keluarga kita, insya-Allah. Okey, kalau boleh saya nak minta semua untuk on kamera supaya kita dapat sama-sama berkomunikasi dengan lebih baik. Dan kalau boleh, jika ada persoalan boleh saja stop saya. InsyaAllah kalau saya dapat jawab, saya akan terus jawab. Kalau tak, kita akan tunggu di akhir sesi podcast pada hari ini. Okey, baik, sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut sesi podcast kita pada hari ini, eloklah kiranya kita mulakan sesi dengan umul kitab Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillah, hari ini kita nak tadabbur satu ayat yang bagi saya rasa sangat istimewa lah. Okay, iaitu surah Al-Luqman ayat 16. Jadi saya bacakan dulu. Sekejap. Okay, jadi saya bacakan dulu ayat ni. Sekejap. Okay, susah ni. Handle seorang-seorang ni. Okay, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, betul lah, betul. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min hardil fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Yang bermaksud, Luqman menasihati anaknya dengan berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada suatu perkara yang baik atau yang buruk, sekalipun seberat biji sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dan dibalasnya. Kerana sesungguhnya Allah maha halus pengetahuannya, lagi amat meliputi akan segala yang tersembunyi." Okey. Masya-Allah. Okey. Tapi sebelum kita nak masuk ayat ni dengan lebih detail, kita nak warm up dululah. Okey. Kita nak betul-betul faham kenapa sebenarnya Allah nak sebut pasal amal sekecil biji sawi tu. Sebab biasanya kita ni, bila kita sebut amal soleh, kita terbayang benda-benda yang besar. Kan? Kalau kita nak jogging, kan, kita nak target sejam, macam kita punya KIA lah. Kan, nak set ada masa, nak set ni dan sebagainya. Kalau kita nak buat amal soleh, kita fikir kita nak pergi umrah. Kita fikir kita nak pergi haji. Kita nak sedekah. Kita nak tunggu banyak duit baru kita nak bagi. Kan, kebanyakannya lah. Kan, tapi kita selalu tak nampak benda-benda yang kecil ni. Contohnya, kita tak perasan pun bila kita rasa ada hasad dengki, sedangkan itu dosa. Kita lupa nak baca bismillah bila mula kerja sebab kita rasa ringan. Kita rasa tak apa kan, benda kecil, kita boleh je kita baca kemudian. Kita buka aurat, alah sikit je sebab kita rasa itu bukan benda besar. Padahal kalau kita tengok dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini difokus pada benda yang kecil, biji sawi. Sebab benda kecil inilah yang menentukan sama ada Allah redha, kan, atau Allah murka
dan sama ada kita masuk dalam syurga ataupun neraka. Jadi kat sini saya nak bawa satu kisah. Mungkin para pendengar saya pada hari ini dah dengar lah kisah ni. Pasal seorang wanita pelacur. Kan? Okey, pelacur kan, dosa besar. Tapi satu hari dalam kisah ni, dia ternampak seekor anjing yang hampir matilah. Anjing tu haus. Hampir mati, sandar terbaring kat tepi perigi tu. Jadi dia kesian, dia turun dalam perigi tu, cedok air pakai kasut dia. Mungkin masa tu tak adalah high heels kan, tapi kasut tu boleh lah takung air tu. Dia bagi anjing tu minum. Dan kerana satu amal kecil ni, Allah redha dan Allah ampunkan dosa dia, kawan-kawan. Jadi bayangkanlah, bukan kerana dia jadi ustazah ke, tak mahu cakap lah bukan kerana dia solat 1000 rakaat ke, tapi kerana satu amal kecil yang ikhlas. Maknanya walaupun amal kita kecil, kalau kita jaga dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh, ia boleh jadi sebab Allah redha dengan kehidupan kita. Dan contoh lain, kalau kita sahabat-sahabat pernah dengar lah pasal kisah Bilal. Kan, Bilal ni antara sahabat yang mula-mula masuk Islam. Kan, dan kita tahu cerita dia, diseksa dahsyat, heret kat padang pasir, letak atas bau, kan, panas terik dan sebagainya, tindih dengan batu yang besar. Kita pun mungkin tak terbayang lah pada hari ni macam mana orang boleh kena tindih dengan batu. Tapi Rasulullah SAW cakap, aku dengar bunyi tapak kaki Bilal di syurga. Lalu Rasulullah pun tanya, apa amalan istimewa Bilal ni? Kan? Apa amalan kau, wahai Bilal? Jadi Bilal pun jawab, setiap kali aku berwudu, aku akan solat 2 rakaat. Boleh bayang tak? Amal tu nampak kecil, kan? Mungkin orang tak tahu pun dia ni solat apa. Mungkin yalah, kan, kat belakang, kat tepi mungkin kadang-kadang cuma solat sunat lepas wudu. Tapi kerana Bilal, dia jaga dengan konsisten, Allah muliakan dia, Allah angkat dia sampai Rasulullah SAW dengar tapak kaki dia dekat syurga tu. Masya Allah. Dan mungkin kita pun ada amalan kecil yang kita jaga, kan. Mungkinlah solat sunat, kita baca doa, kita sedekah diam-diam. Dan kalau ikhlas tu bolehlah jadi sebab Allah mungkin redha dengan amal-amal kita tu. Kan? Dan dalam kisah ni juga, ada juga yang Allah tengok amal besar tu tapi Allah tak terima. Kan? Dan Rasulullah SAW pernah cerita pasal 3 golongan pertama yang akan dihisap di hari kiamat. Okey. Siapa tu? Mungkin ada yang nak try ke? Kalau tak ada, saya yang try. Kan? 3 golongan tu, yang pertama orang berjihad, yang kedua orang yang banyak sedekah, dan yang ketiga orang yang alim. Orang yang pakar ilmuwan. Kenapa? Sebab bila kita tengok semua ni nampak hebat, tapi akhirnya mereka ni semua dicampakkan dalam neraka. Sebab apa? Sebab berjihad itu nak orang kata dia berani. Derma nak orang cakap, aku ni pemurah ni, kau ni pemurah ni. Dan belajar pandai-pandai nak orang cakap, oh dia ni bijak ni, orang alim. Kan? Jadi kita tanyalah diri kita ni, kita buat amal kecil ke, amal besar ke, untuk siapa? Untuk siapa? Kan? Untuk Allah ke, ataupun untuk orang tengok kita? Itu yang kita kena cuba fikir senyap. Sebab Allah, dia tak tengok pun saiz amal tu besar ke kecil ke tak, dia akan tengok hati kita. Jadi dari hati inilah yang akan timbul perasaan untuk kita bina amal tu, walaupun dia kecil dan juga besar. Sebab itulah Allah highlight dalam ayat ni, amal kecil tu, kan, sebesar biji sawi tu. Itu dia punya perumpamaan itu pada amal kecil tu, supaya kita betul faham kenapa benda kecil ni penting. Dan kalau kita faham, kan, kita baca ayat ni, kita akan rasa dia punya apa sebenarnya yang Allah nak daripada kita. Dan kalau kita tak faham pula, kita tak akan rasa apa-apa pun. Kita tak akan rasa benda ni penting, kita tak akan rasa benda ni ada efek pun kepada diri kita. Dan sebab tu jugalah sebelum tadabbur ni,
kita nak pastikan yang kita ni bersedia. Kita nak kena appreciate sangat-sangat kenapa Allah mention biji sawi. Kenapa Allah sebut kan dalam batu besar, maafkan saya, dalam batu, kat langit, dekat bumi. Kenapa Allah sebut benda-benda tu? Jadi dalam untuk sesi yang berikutnya ni, okay, saya akan bahagikan kepada beberapa segmen lah. Nanti saya akan bagi tahu segmen dekat mana untuk supaya semua pendengar saya hikmah pada sesi kali ini lebih faham dan boleh tahu dia apa sebenarnya yang saya nak sampaikan. Okay. So pada sesi yang berikutnya, segmen yang berikutnya, nanti kita akan tengok bagaimana Luqman bercakap dengan anak dia, kan? Macam mana lembut nada dia tu, macam mana dia penuh kasih sayang, dia mendidik anak tu. Dan itu akan jadi kunci untuk kita faham apa yang Allah nak sampaikan dalam ayat ni. Okey. Baik, so sekarang ni boleh? So masih ada bersama dengan saya Okey, jadi sekarang ni kita akan masuk kepada bahagian yang kedua lah. Okey, bahagian yang kedua ni kita akan lebih fokuskan kepada pemerhatian dan juga penelitian pada ayat Allah ni. Dan kita akan tengok setiap ayat tu satu persatu supaya kita lebih faham. Okey, dan bahagian ini bagi saya dia sangat menarik sebab Allah itu rakamkan bukan sekadar nasihat, tetapi dialog antara seorang ayah yang bernama Luqman itu dan juga anak. Okey. Jadi Allah mulakan dengan panggilan ya bunayya. Wahai anak kecilku yang disayangi. Bayangkan suasana ni, cuba kita bayangkanlah suasana ni. Ya bunayya, wahai anak kecilku yang disayangi. Seorang ayah, kalau kita bayangkanlah ayah tu macam saya lah, anak saya panggil saya daddy. Daddy tu duduk dengan anak-anak dia, duduk dengan anak dia, okey. Mungkinlah dalam suasana waktu malam, suasana yang tengah tenang, yang tak ada apa-apa gangguan. Kan, seorang ayah tu pandang muka anak dia, pegang bahu dia. Hai my son. Contohlah kan. Wahai anakku, cakap dengan lembut. Wahai anak kesayangan ayah. Nada tu penting, kawan-kawan. Kawan-kawan pula. Okey, nada tu penting sahabat-sahabat sekalian. Sebab anak kecil ni umur dia anak kecil 7, kan, 8 tahun, 9 tahun, they are all very sensitive. Nada yang lembut ni akan terus inject ke dalam hati dia, kan. Sekarang ni cuba kita bayangkanlah kalau kita sendirilah kan, cakap dengan anak saya, mungkin bukan daripada sahabat-sahabat sekalian lah, kan. Adakah kita lebih banyak mengarah, kan? Kakak cepat buat kerja rumah. Kenapa tak kemas bilik lagi? Kan bersepah ni. Atau kita pernah tak duduk, kita pandang mata anak dia dan cakap, malah dia pandang mata anak saya, anak kita, dan kita cakap dengan penuh rasa kasih sayang. Kan? Pernah tak? Cuba kita fikirkan sejenak. Dan inilah yang Allah ajarkan sebelum kita cerita pasal benda-benda yang besar, amal, syurga, neraka, kita kena wujudkan tu, suasana kasih sayang tu. Kalau tak, mesej ni tak akan sampai. Susah nak sampai ke dalam anak kita, kan. Jadi Allah rakam bukan sekadar apa yang Luqman tu cakap, tapi cara bagaimana dia communicate dengan anak dia tu. Dan kata-kata ni, sahabat-sahabat sekalian, bukanlah satu kata-kata daripada wahyu, tapi kata-kata manusia yang Allah pilih untuk diabdikan dalam Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Jadi maknanya apa kat sini? Allah nak kita jadikan ni Luqman ni sebagai satu model parenting yang terbaik yang ada dalam zaman sekarang ni, kan. Bahkan zaman yang akan datang, bahkan sampai hari kiamat sekalipun, the best model parenting yang ada untuk kita gunakan pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Jadi cuba kita renungkan sekejap. Kita bila kali terakhir kita panggil anak kita dengan panggilan manja, atau bila kali terakhir kita duduk berbual dengan anak kita, bukan nak marah, bukan nak nasihat, tapi kita nak berkongsi rasa kasih sayang.
Fia, Daddy sayang Fia tau. Contoh macam tu lah kan. Duduk, Fia tahu tak? Bila kali terakhir? Cuba kita fikirkan sejenak. Kan? Dan lepas tu, Luqman disebut pula kan, selepas ya bunayya innaha intakum misqal habbatin min khardil. Sesungguhnya jika ada sesuatu amalan baik atau buruk seberat biji sawi. Tadi dia dah start dengan ya bunayya, wahai anak kecil. Wahai anak kecilku. Dan selepas itu dia masuk pula dengan sesungguhnya jika ada sesuatu amalan baik atau buruk seberat biji sawi. Bayangkan Allah pilih perumpamaan yang sangat kecil ni, iaitu biji sawi. Kalau jatuh atas lantai sekalipun, kita susah nak nampak. Kan? Kita tak tahu pun kat mana dia jatuh. Bahkan kalau kita tak fokus, mungkin kita terpijak, kita pun tak perasan. Kan? Biji sawi ni kalau anda semua nak tahu, dia lebih kurang macam pasir lah. Jadi kalau kita ambil sebutir pasir, baling kat belakang, pergi cari. Besok baru jumpa. Ataupun tak jumpa langsung. Wallahu a'lam. So bayangkanlah, benda yang kecil tu Allah jadikan sebagai perumpamaan dalam kisah ni. Dan kemudian pula Allah tambah dia punya visualization ni, Allah tambah pula macam mana dia pandang sudut amal baik tu, amal baik dan buruk tu. Fatakum fi sakhratin aw fis sama' aw fis sama' wa aw fil ard ya'ti bihi Allah. Dan ia berada bersembunyi dalam batu besar atau di langit atau di bumi. Niscaya Allah akan mendatangkannya untuk membalasnya. Subhanallah, Allah bukan sekadar nak kita tahu tau. Allah bagi kita kita panggil visualization ataupun satu gambaran ataupun bayangan. Kecilnya amal tu susah nak cari. Biji sawi duduk kat langit. Biji sawi duduk dalam batu. Kan? Amal tu duduk kat langit. Amal tu yang duduk dalam batu. Amal tu dalam bumi. Kat mana-mana. Dah lah kita pun tahu dia sebesar butir pasir. Baling tak jumpa langsung. Nak cari pun tak tahu kat mana kan. Lepas tu tersorok pula. Masya Allah. Kecilnya amal tu. Susah nak cari. Bahkan mungkin tak akan jumpa, tersembunyi kat mana-mana, tak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap tahu. Dia nampak kat mana. Dan di akhir ayat ni Allah letakkan dua nama Allah. Innallah Latif Khabir. Innallah Latiful Khabir. Sungguhnya Allah Maha halus, ilmunya meliputi segala yang halus, lagi Maha mengetahui. Latif. Al-Latif. Apa maksud Al-Latif ini sini? Allah itu sangat teliti. Dia nampak apa yang kita tak nampak. Dia susah nak bayangkan lah. Nampak apa yang kita tak nampak. Kan? Boleh bayangkan lah. Nampak tapi kita tak nampak. Benda yang kecil. Kan? Kalau kita balik, Allah tahu kat mana dia tu. Tapi kita tak tahu kat mana. Itu dia punya perumpamaan yang simple. Kan? Sebab apa manusia ni, kalau kita fikirkan balik sejenak lah. Dia ni, kita ni tak mahu cakap lah, kita ni suka kagum dengan benda-benda yang besar. Kita suka kagum dengan pencapaian yang besar, projek besar, big win dan sebagainya. Tapi Allah ni, kan, apa yang dia perhati dan fokus, yang dia teliti itu adalah benda yang paling kecil. Yang orang lain tak pandang pun. Bukanlah maksudnya benda kecil saja, tapi start pada benda kecil tu yang Allah dah perhatikan. Kan? Yang orang lain tak pandang, dan kita sendiri pun rasa kadang-kadang benda tu remeh untuk kita buat, untuk kita jaga dan sebagainya. Kan? Khabir, Allah tahu semua benda. Khabir, Allah tahu semua benda yang zahir dan yang tersembunyi. Kalau Latif ni kita fokus pada benda-benda kecil, Khabir ni pula benda-benda yang sembunyi, yang benda tu tak tahu pun dekat mana. Jadi dekat sini kita fikir sekejap lah. Kalau kita rasa kita sorok, iri hati dalam hati ni kecil kan, mungkin kita pun tak perasan, kita ada terasa
Tapi Allah tahu. Kalau kita buat kebaikan dalam diam-diam, Allah pun tahu. Kalau kita fikir tak ada siapa yang nampak amal yang kita buat ni, Allah juga nampak. Jadi dari ayat yang kita teliti kan tadi, kita sebenarnya boleh simpulkan dekat sini ada dua main point utama yang penting, yang sangat bermakna. Sebab ia merangkumi satu mesej besar dalam ayat ni. Okay. Jadi antara dua poin utama yang saya simpulkan daripada ayat ni yang saya nampak, saya rasa benda ni bagi kesan yang besar untuk kita garap daripada ayat ni. Okay. Iaitu kalau kita patah balik pada ayat yang saya terangkan secara keseluruhan tadi, kata kunci utama yang kita boleh lihat dalam ayat ini adalah amal seberat biji sawi tu. Misqal habbatin min khardal. Dan dia disupport oleh ya bunayya, wahai anak kecil kesayanganku. Jadi dekat sini bila kita combine kedua point ni, bila kita cuba rangkulkan dan sebagainya, kita boleh lihat yang dekat sini Luqman itu dia mendidik anak tu dengan penuh kasih sayang. Dan ya bunayya, wahai anak kecil kesayangan, supaya anak ini berhati-hati dalam setiap amal dia walaupun kecil. Itu yang kita nak kaitkan tu. Amal yang kecil, baik atau buruk, sebesar biji sawi itu pada anak yang kita sayang. Luqman nak bagi tahu yang anak ni, yang disayang ni, untuk berhati-hati dalam setiap amal. Oh, Masya Allah. Jadi kalau kita bacalah dengan teliti, kita baca dengan hati kita, seolah-olah apa kat sini? Allah ini nak pesan pada kita, wahai hamba-Ku. Wahai Sam, contoh. Jangan ambil ringan walaupun satu amal yang kecil. Aku tetap akan kira. Kan? Jangan ambil ringan pada amal kecil, aku tetap akan kira. Jadi sekarang ni kita cubalah bayangkan, kalau kita nak ajar anak kita tentang amal yang kecil ni, kita tak boleh nak terus marah sebenarnya. Kita kata, jangan buang sampah, nanti dosa. Kita kena bawa dia tengok kesan kepada apa amal dia tu. Kan? Kesan dia. Kita mungkin boleh cakap, mungkin ni sebagai contoh lah. Sayang, anakku, kan, Fia, kalau buang sampah dalam longkang, nanti sumbat. Efek dia, nanti banjir. Allah kan tak suka kita susahkan orang lain. Cara ni, sahabat-sahabat sekalian, lembut. Ada penjelasannya. Ada kasih sayangnya dekat situ. Dan inilah yang Allah ajarkan melalui Luqman. Cara bercakap dengan anak yang halus, yang dengan penuh hikmah. Jadi kita kena ubah cara kita melihat benda kecil ni sebenarnya. Benda yang orang lain tak nampak ni, Allah tak kira. Kan, dan benda yang kita buat dengan ikhlas, Allah akan angkat walaupun sekecil mana pun amal tersebut. Jadi dalam kesimpulannya, secara kesimpulannya, untuk segmen yang ini, kita boleh lihat ini adalah tentang bagaimana kita membina cara kita pandang dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk perhatikan benda-benda yang kecil ni, dan kita belajar untuk teliti bukan sekadar pada amal kita, dan kita teliti juga benda yang ada pada hati kita. Masya Allah. Okay. Dan selepas ni kita akan pergi lebih dalam. Kita akan cuba tadabbur ayat ni. Kita akan cuba dapatkan apa sebenarnya yang mesej Allah nak berikan kepada kita, dan kita akan tanya balik pada diri kita, apa yang Allah nak kita buat dengan ayat ni sebenarnya, dan bagaimana kita boleh bawa ayat ni dalam kehidupan seharian kita. Okay. Jadi sebelum saya carry on dengan segmen yang berikutnya, kita berehat sebentar lah. Okay, boleh minum air dan sebagainya, dan kita kembali selepas ini, insya-Allah.
memahami Al-Quran dengan lebih jelas dan menyeluruh. Tafsir Al-Bayan, karya anak tempatan oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri bersama panel pakar, menghimpunkan tafsir lengkap 30 juzuk dengan gabungan keindahan tafsir klasik dan sentuhan moden yang mesra pembaca. Disusun teratur, padat dengan huraian isu semasa, asbab nuzul, dan ruang tadabbur yang menyentuh jiwa. Sesuai untuk semua, dari pelajar hingga profesional. Jadikan tafsir Al-Bayan sahabat setia dalam memahami kalam Allah, kerana setiap ayat ada makna untuk hidup kita. Both worlds in the presence of the greatest man who changed my life. Would I smile or be in tears if I stood eye to eye? لو كان حبيبنا بيننا فما هو قولك له وإذا بيده سلم عليك وهو مبتسم فضمني إليك يا حبيبي معك في جنان الخلد والأنهار وروحان السلام. Oh, baik. Alhamdulillah. Kembali kita. Masya-Allah. Semua ada lagi dengan saya? Ada. Okey, okey. Alright. Alhamdulillah. Baik. Kita teruskan pada segmen yang kali ini, segmen yang ketiga lah, saya bahagikan. Kita nak lihat this is antara bahagian yang paling penting. Sebab tadabbur ni bukan sekadar kita nak faham makna ayat itu, tapi kita nak tahu bila hati kita rasa ayat ni sedang bercakap dengan kita. Itu sebenarnya yang kita nak cuba dapatkan. Jadi Allah dalam ayat ni bukan sekadar nak bagi maklumat, kan? Allah nak bagi bentuk cara kita pandang suatu benda tu. Allah nak kita rasa berhati-hati dengan setiap amal yang kita buat tu, walaupun sekecil mana dia pun. Sebab semuanya akan diperhatikan, semuanya akan dihisap. Dan menariknya Allah pilih rakam nasihat seorang daddy kepada anaknya. Allah boleh saja rakam nasihat seorang ibu. Betul? Oh, sorry. Tapi Allah pilih seorang ayah, bapa, abi, daddy. Kenapa? Kenapa sahabat-sahabat Allah pilih merakamkan seorang ayah? Mungkin sebab Allah nak kita ni yang bergelar ayah ni rasa ada tanggungjawab. Rasa ada kepentingan dekat situ. Sebab kadang-kadang kita rasa pendidikan ni kerja seorang mak. Pendidikan ni mak yang kena bagi nasihat, mak yang kena ajar mengaji, mak yang kena tegur kalau anak buat silap. Betul? Kebanyakannya lah. Tapi memang betul. Banyak urusan tarbiyah ni sebenarnya, urusan harian ni diuruskan oleh seorang ibu. Seorang ibu. Tapi dalam ayat ni Allah tunjukkan ayah mesti mula dulu. Sebab apa? Sebab ayah tu adalah ketua. Ayah tu adalah hero yang disanjungi oleh anak-anak. Kalau ketua tak mulakan dulu, siapa yang anak-anak nak jadikan sebagai contoh? Kan? Jadi seorang bapa ni mesti jadi role model yang pertama tentang akidah. Dia bukan soal kecil ni sebenarnya. Ini adalah soal akidah anak. Sangat-sangat penting. Dalam keadaan sekarang ni, dalam masa sekarang ni, kita boleh tengok yang akidah ni sebenarnya adalah satu benda yang sangat penting yang kita kena jadikan prioriti dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita sebenarnya. Akidah yang jelas itu adalah akidah keyakinan bahawa setiap amal itu diperhatikan.
Tak ada satu pun yang terlepas. Sebab apa? Sebab Allah Maha teliti dan Allah Maha mengetahui. Al-Latif Al-Khabir. Jadi ini sebenarnya tugas besar. Satu tugas yang perlu ayah garap, seorang bapa itu garap. Ini bukan sekadar ajar anak hafal doa. Ini adalah silibus kita nak kenalkan anak itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Silibus kita nak kenalkan bahawa setiap perbuatan yang anak kita buat ni akan dihisap. Inilah pendidikan akidah yang mesti ditunjukkan oleh seorang ayah itu. Jadi dekat sini saya bahagikan kepada 3 main point. 3 kriteria utama ataupun poin utama yang saya dapat dalam ayat ni. Dan kita boleh fahamkan bersama-sama. Mungkin ada kaitan juga untuk... Putus-putus ke? Saman? Ha? Putus-putus. Putus? Saman? Yup. Hello, dengar ke? Putus. Dengar. Okey, sekarang okey, clear. Tadi lepas tak kata akidah tu putus-putus. Si. Okey. So sekarang putus-putus lagi. Okey. Masih lagi. Masih lagi Anda tak bergerak. Masya-Allah. Suara ada? Suara masih putus-putus sikit. Okey, dah. Okey. Alright. Biasalah handle seorang-seorang kan, macam tu lah. Dia kadang putus, kadang sambung. Dia tu ada. Gugup. Tapi okey sekarang. Insya-Allah. Okey, boleh? Boleh saya sambung? Hello, okey ke? Okey. Minat. Putus? Ya. Okey, putus ke apa? Masih sambung ni? Audio dengan video dua lagi. Audio dengan video dulu lagi. Mungkin ni kot. Untuk kamera. Oh, okey. Internet. Okey, siap. Okey ke? Okey, sekarang dah betul. Okey. Sekarang betul Oh, gambar tak ada Alamak. Lost connection dah pula. Okey ke? Oh. Okey. Dia print for everyone. Oh, okey. Right. Betul-betul sikit Sekarang okey Okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Right. So okey. Sekejap saya teruskan. Okey, kat mana tadi berkenaan dengan akidah. Okey, tak apa. Macam mana pun walau tersekat-sekat dan sebagainya, sesi ni akan direkod dan juga kita akan upload kemudian dalam YouTube untuk boleh ditonton semula lah, insya-Allah. Okey. Okey. So macam saya cakapkan tadi kan, ayah itu mestilah menjadi satu role model yang terbaik. Especially tentang akidah. Dan akidah ni bukan satu soal yang kecil. Kan? Bila kita cerita pasal akidah untuk anak-anak ni bukan satu benda yang kita boleh main-main. Sebab dalam akidah ni, satu benda yang kita jelas adalah kita nak bina keyakinan bahawa setiap amal itu sendiri diperhatikan dan tak ada satu pun yang terlepas. Kan? Dan macam saya cakap tadi lah, sebab apa? Al-Latif Al-Khabir. Allah itu maha teliti dan juga maha mengetahui. Jadi inilah tugas besar seorang bapa ni. Bukan sekadar nak ajar anak hafal doa makan,
Kan? Ini adalah silibus untuk kita mengenal Allah itu sendiri. Kan? Kadang-kadang bukan untuk anak je, untuk kita juga sendiri sebenarnya. Nak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini silibus macam mana kita nak tahu bahawa setiap amal, perbuatan itu ada hisabnya. Dan inilah pendidikan akidah yang mesti kita tunjukkan pada seorang anak oleh seorang ayah. Okay, so kat sini yang saya nak tunjukkan ada 3 main point utama. Okay. Kita kembali balik pada ayat ni dan main point utama, saya tunjuk slide okay. Pertama, benda pertama yang kita kena buat adalah yang kita dapat dalam tadabbur ini, kita kena mulakan dengan kasih dan sayang. Kita tengok ayat tadi. Luqman panggil anak dia, ya bunayya, wahai anak kecil kesayanganku. Manja, kan, lembut. Anak kecil kesayanganku. Maknanya ayah kena ada masa untuk duduk sama-sama dengan anak dia, bercakap dengan tenang. Bukan hanya kita bila kita marah, kan, atau bila anak tu buat rasa salah, kan. Ayah ni mesti cipta suasana hati yang lembut supaya apa? Mesej ni, kita nak sampaikan mesej yang besar ni tentang Allah, tentang syurga, tentang neraka. Biar dia masuk ke dalam jiwa anak tu sendiri, kan. Dan yang kedua, pentarbihan untuk mengenal Allah dan sifat-sifatnya yang maha halus, maha penelitian, al-latif, al-khabir ni, dan maha mengetahui setiap amal itu sendiri, hendaklah dimulakan oleh seorang ayah. Dan ini yang Allah nak kita faham dalam ayat ni sebenarnya. Kenapa ayah? Itu benda pertama yang kita kena tahu. Kenapa ayah? Sebab dalam surah ni Allah ambil contoh seorang ayah. Allah ambil contoh Luqman. Memang secara umumnya tanggungjawab ataupun tanggungjawab tarbiyah ni sebenarnya adalah tanggungjawab ibu dan bapa. Dia kena bersama-sama dalam membentuk akidah anak. Okay. Memang benar. Tak dinafikan, kebanyakan ibu dia yang lebih banyak bersama dengan anak-anak. Sebab ayah ni banyak keluar, kan, banyak berdakwah, kan, banyak mencari rezeki dan sebagainya. Tapi siapa yang kena mulakan dulu? Itulah dia peranan seorang ayah. Ayah yang mesti menjadi orang hadapan untuk memulakan peranan ini dahulu. Sebab ayah tu ketua. Dia tu pemimpin. Apa-apa perkara, bila kita cerita pasal soal akidah ni, dia yang kena tunjukkan dulu. Dia yang kena tunjukkan karakter seorang ayah yang pertama. Barulah diturunkan kepada ibu, anak dan seterusnya. Dan kalau ayah ni lepas tangan, anak-anak ni akan rasa tarbiyah agama ni hanyalah urusan seorang ibu. Padahal ini tugas besar ni, seorang ayah ni. Sebab dia sentuh akidah anak-anak ni. Dan kalau kita tengok akidah yang jelas tu, akidah yang macam mana? Akidah yang kita anggap akidah yang benar tu, akidah yang macam mana? Setiap amal anak-anak diperhatikan. Tak ada satu pun yang terlepas. Kita kena cerita macam tu, kan? Dan akidah ni juga dia menceritakan tentang kaedah macam mana kita mengenal Allah itu sebagai al-latif dan juga al-khabir. Dia mesti ada pada karakter seorang ayah ni. Sebab ini bukan sekadar pengajaran akademik. Ini adalah silibus macam mana kita nak bina akidah dalam diri anak itu sendiri. So kita kena ceritakan pada anak ni tentang Allah al-latif. Allah sangat halus dalam perhatian dia. Kita kena cerita yang Allah al-khabir. Allah tahu semua benda yang tersembunyi. Walaupun suruh dalam batu, langit, bumi dan sebagainya. Bukan sekadar suruh anak macam ni, jangan buat, nanti Allah nampak. Kan? Anak ni diperlukan satu visual, satu gambaran, satu konsep penceritaan. Kan? Anak, kan? Jangan buang sampah. Nanti orang akan tukang sumbat, susahkan orang. Kan Allah tak suka. Nampak? Kita kena ceritakan dalam konsep penceritaan tu. Mungkin kita boleh bayangkan lah, kalau kita duduk tepi pantai, kan, kita pegang pasir.
Pegang pasir, turunkan pasir itu satu. Kita ambil satu halus, pegang, tunjuk kat anak kita. Nak, tengok pasir ni. Halus kan? Dalam ayat tadi tu Allah cakap, walaupun sekecil ni pun, kalau abah, daddy, ayah buat baik, Allah kira. Kalau ayah buat jahat pun Allah tahu. Kalau buat salah, lepas tu terseruk pula, Allah pun nampak. Bayangkan macam mana anak tu punya, sebab dia, anak ni suci kan, dia akan, uish, betul ke ya? Betul ke daddy? Kecil tu pun nampak. Nampak tak anak tu punya expression, punya reflection tu macam mana? Bayangkan betapa besarnya kesan bila ayah sendiri yang cakap. Itu yang kita nak cuba dapatkan tu. Bukan kita letakkan pada mak semata-mata. Kan? Sebab anak ni biasa lihat ayah ni sebagai hero. Kalau hero cakap, dia ingat. Kan? Even kita pun, kan? Kita tengok TV, hero cakap, oh kita ingat sampai hari ni. Kan? Nak jadi Power Rangers, it's morphin time. Rhinoceros, kita ingat sampai hari ni. Kan? Sebab benda tu masuk dalam, sebab hero cakap. Kita mesti ingat. So, anak-anak ni pula, dia suci, dia tak kenal lagi hero. Power Rangers, Keluang Man, Cempiang dan sebagainya. Dia ingat tu Allah, ayah tu, bapa dia tu hero. Jadi dia akan ingat bila bapa cakap. Lagi-lagi pula cakap dalam keadaan yang membesar-besarkan Allah, dalam keadaan yang sangat lembut kan. Bersemangat. Anak tu akan tangkap. Dia akan dapat benda tu. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak lakukan semua benda tu, kita kena ada satu tools. Kita kena kenalkan Allah melalui tadabbur alam. Itu yang penting sebenarnya. Sebab kita takkan kenal Allah hanya dengan kita duduk dalam kelas, kita baca buku. Kita kena bawa anak ni pergi keluar. Pergi tengok alam sana. Kan? Kalau kita nak anak kita faham Allah tu perhati amalan kecil, bawa dia tengok pasir macam saya ceritakan tadi. Bagi dia pegang biji sawi tu, kalau dapat jumpa kat pasar beli. Pegang biji sawi. Kan? Biar dia tahu betapa kecilnya benda tu. Biar dia faham, oh, benda kecil ni pun Allah tengok Biar dia tahu kan benda tu. Kan? Sebab kalau dalam zaman sekarang ni lah, bila kita kenapa dalam ayat Quran ni pakai biji sawi, mungkin sebab zaman Arab dulu, dia orang tak tahu pun kan bakteria, virus tu apa kan. Sebab tu Allah gunakan contoh yang macam tu. Tapi zaman sekarang ni kita boleh gunalah contoh mikroorganisma, sel ke, atom ke. Kan? Kalau anak kita minat sains, contoh, kita boleh cakap ni bakteria. Kan? Kecil ni pun Allah tahu. Kan? Dan Allah tambah lagi, visual dalam ayat tu, walaupun dia tersembunyi. Fatakum fi sahrah. Walaupun dia sembunyi dalam batu. Kan? Dan ini buat apa? Anak rasa walaupun benda tu kecil, tersembunyi pula Allah tahu, dia akan rasa takut. Dia akan rasa macam, uish, tak boleh lah nak buat salah. Kan? Kemudian Allah sebut pula atas langit, kat bumi dan sebagainya. Kan? Kita bolehlah cerita pasal galaksi, Bima Sakti, Cakrawala. Kan? Kita boleh cerita yang amal tu kalau pergi kat galaksi jauh-jauh sana tu pun Allah tahu. Bayangkan. Kan? Kita punya Voyager 1 tak sampai lagi. Tapi kalau kata amal kita dah sampai sana, Allah pun tahu kat mana amal kita tu yang kita buat. Oh, Masya Allah. Kan? Jadi bila anak tu faham begini, dia akan rasa kagum dengan Allah tu. Dia akan rasa Allah tu dekat. Allah tu tahu semua benda. Jadi dia akan mula jaga amal dia dengan sebaiknya. Kalau lah kita cuma cakap, jangan buat, nanti Allah nampak kan. Tanpa kita tunjuk sifat Allah yang maha halus, kasih sayang, anak ni tak rasa takut. Dia akan rasa benda tu macam tak ada apa-apa. Dia tak akan rasa cinta tu. Dan mungkin lepas ni dia akan patuh depan apa yang kita buat. Dan dekat belakang mungkin Wallahualam. Sebab itulah kat sini saya nak sebut, inilah cara kita bina akidah anak-anak. Bukan hanya kita hafal kan lagu-lagu Islamik, buka rumah anak, biar anak tu hafal dan sebagainya. IQ tu boleh terbentuk di sekolah ataupun di kartun. Kita rasa macam bangga anak kita boleh hafal lagu-lagu rumah anak, lagu-lagu pasti dan sebagainya. Tapi perasaan kagum dengan Allah itu sendiri mesti dibina oleh mak ayah itu sendiri. Dan dia mesti dimulakan oleh ayah. Jadi dalam konteks segmen ini, secara kesimpulannya, saya boleh cakap yang pendidikan tu mesti dimulakan dengan kasih sayang. Dan mesti
dimulakan oleh seorang ayah, dan pendidikan ni mesti disokong oleh tadabbur alam. Apa lagi? Ya? Apa dia? Mas, Yup. Lain tak ada eh. Okey ke? Dah okey ke belum? okey. Okey, right. Baik ada orang tolong mengingatkan kalau lain tak ada. Okey, okey, boleh? Boleh salam eh? Okey, baik. Right. Okey, jadi selepas ni kita akan masuk kepada bahagian segmen yang seterusnya. Segmen keempat ni lebih kepada practicality lah, macam mana. Sangkut lagi. Sangkut lagi? Okey. Tak apa, tak apa. Sangkut. Sangkut eh? Okey dah? Okey, alright. Okey. Okey. Baik, so selepas ni kita nak masuk segmen lebih kepada konsep praktikal lah. Macam mana kita nak amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita nak bincang bagaimana kita nak jadikan terutamanya rumah kita ni lah, tempat kita nak bina akidah tu. Dan bagaimana kita sendiri sebagai seorang ibu dan bapa untuk kita hidupkan ayat Allah, especially pada surah Luqman ayat 16 ni pada setiap hari. Okay. Saya terus masuklah. Macam nak decline tapi takut nanti panjang masa pula. Baik. Jadi dalam bahagian ni, sebenarnya kita nak pindahkan kefahaman yang kita dapat tadi daripada mesej yang Allah cuba nak ceritakan kepada kita. Dia masuk dalam hati kita dan kemudian kita nak transfer kepada action kita. Jadi kita nak tahu yang bagaimana peringatan Allah dalam ayat tadi tu untuk kita lakukan dalam amal seharian kita. Jadi kat sini saya akan bahagikan kepada 5 poin utama lah untuk kita sama-sama renungkan dan sama kita perhatikan. Yang pertama, pendidikan itu adalah tanggungjawab seorang ibu bapa. Jadi bagaimana kita nak lakukannya? Bagaimana kita nak buat proses tu? Macam mana kita nak cari jalan yang sepatutnya kita lakukan? Sebab pendidikan anak-anak ni dia ada proses yang perlu dibuat. Kan? Tapi biasalah kita nak shortcut. Kan? Kita hantar anak kita pergi sekolah yang mahal-mahal sekali kan. Kita nak dapatkan pendidikan akidah tu. Kan? Sedangkan sebenarnya itulah tanggungjawab ibu dan juga ayah. Sebab dia tak ada jalan pintas. Kan? Dia tak boleh kita serahkan bulat-bulat kepada pihak lain dan sebagainya. Kan? Dan bukanlah maksud kita kita kena buat satu orang kata full school lengkap dalam kehidupan, maksudnya dalam rumah tangga kita tu. Kan? Dan dalam masa yang sama kita tak boleh juga nak serahkan bulat-bulat kepada third party dan sebagainya. Sebab kadang-kadang apa yang kita harapkan sebagai seorang mak dan ayah ni, bila anak balik sekolah sepatutnya tak ada masalah. Kan? Especially sekolah private lah kan, sebagai contoh kan. Sebab dah bayar mahal. Kan? Bayar mahal, mestilah anak aku pandai. Tapi kita tak boleh macam tu. Kita sebenarnya tak boleh anggap benda tu macam tu bila kita dah faham ayat ini. Terutama juga untuk mak ayah sekarang yang bekerja. Ya, saya faham. Memang cabaran banyak. Penat dan sebagainya. Tapi disebabkan sibuk itu, kita tak boleh nak ambil jalan shortcut ataupun kita ignore tanggungjawab ni sebenarnya. Okay. Jadi bila kita cerita pasal proses pendidikan akidah, proses pendidikan akidah ni contohnya tentang tujuan amal, ikhlas, syirik, mengenal Allah dan sebagainya ni. Inilah benda yang paling utama dan paling awal kita kena bagi tahu kepada anak-anak. Jadi ia perlu dimulakan daripada seorang ayah tu, kemudian dikembangkan oleh ibu, kemudian anak mampu memahami konsep akidah ni pada usia yang muda macam anak Luqman tu. Sebenarnya apa yang Luqman cerita pada anak tu, sebenarnya dia dah berada pada satu tahap yang dah lebih tinggi. Ya, dia dah tahap yang kita boleh consider sebagai advance. Kan? Sebab Luqman dia menceritakan tentang Allah Al-Latif, Allah Al-Khabir seperti yang kita tadabbur tadi. Maknanya sebelum kita nak cerita pasal Al-Latif, Al-Khabir tu atau tentang biji sawi, kita kena kenalkan dulu anak tu macam mana biji sawi tu. Kena bagi mereka pegang.
Kenalkan mereka dengan alam luas, apa itu galaksi. Kita kena terangkan dia. Barulah anak-anak ni dan kita sebagai ibu bapa boleh capai keadaan seperti Luqman tu. Cakap dengan anaknya. Mungkin Luqman tu dia dah melalui berpuluh-puluh step, kan? Dan kita ni kena mulalah daripada step pertama, kedua, kan? Terangkan dia pasal alam macam mana biji sawi tu. Kita kena. Kita tak boleh terus jump to conclusion. Sebab kita orang dewasa ni lah, kan? Kita dah faham. Jadi kita rasa ayat ni terus sesuai bagi kat anak-anak. Anak-anak ambil, bagi, kan? Sebab anak ni mungkin dia tak faham pun apa yang nak disampaikan oleh ayat ni, kan? Sebab fitrah anak itu sendiri dia masih blur, kan? Blur, tak tahu nak buat apa. Belum kenal lah pasir tu macam mana, zarah tu macam mana, bahkan biji sawi tu pun macam mana. Dia pun tak tahu berapa luasnya alam ni, dan duduk kat rumah je, kan? Tak keluar dan sebagainya, kan? Bila duduk rumah tu, ada yang mungkin malah tak kenal langit sebab asyik tengok bawah je, kan? Jadi dekat situ yang kita kena betul-betul perhatikan, betul-betul fahamkan apa sebenarnya proses yang kita kena buat. Okay. Jadi dia perlu satu kaedah pendidikan yang tertib. Kita kena follow step by step. Kita tak boleh jump into step 20 macam Luqman tu. Nak, wahai anakku yang sayangi, kan, biji sawi, duduk dalam batu, sebenarnya Allah tu Al-Latif Ar-Rabbil. Okey, faham? Dah. Tak boleh macam tu. Kan? Tu anak faham pun. Anak pun keluar, Al-Latif Ar-Rabbil lah tadi bapak aku cerita. Tak boleh lah macam tu. Kan? Dan untuk mendapatkan keadaan yang macam tu, mendapatkan proses step macam tu, hubungan antara ayah dan anak tu mestilah terbina. Sebab semua benda ni, hubungan ni dia berlaku di background. Dia berlaku di bahagian background, macam mana cakap, belakang lah. Sebab kalau ayah ni tak ada hubungan kasih, anak pula takut dengan ayah, kan? Macam mana kita nak duduk depan dengan anak tu bagi tahu, anak, wahai anak kecilku yang ku sayangi, sungguhnya dia satu amalan yang baik sebesar biji sawi, amalan baik dan buruk sebesar biji sawi. Bagaimana kita, anak tu sini nak rasa sentuh, nak rasa ada ikatan emosi tu. Kalau ayah tu garang, bukan main, kan? Jadi untuk menjadikan proses ni sampai seperti Luqman tu, step awal tu mesti ada hubungan hati yang kuat tu antara ayah dengan anak tu. Barulah kita boleh cerita satu-satu pasal biji sawi, cerita sebesar benda sampailah besar benda-benda yang paling kecil, kan? Itulah step pertama dia. Bina hubungan tu. Jadi kalau kita ni seorang bapa moden, kan, dan lepas kita bina hubungan tu, kita bolehlah cerita pasal atom pula, kan? Kita cerita pasal amal-amal kecil atom, akan dihisap dan sebagainya, kan? Biar anak tu tahu apa benda tu. Jadi daripada hubungan tu, kita akan bawa pula kepada ilmu-ilmu yang lebih ke depan, lebih mengenal tentang sifat-sifat Allah, lebih mengenal tentang alam dan sebagainya. Okay? Dan proses pendidikan akidah ini haruslah kembali kepada tadabbur alam. Kan? Dia bukan hanya pada akademik. Sebab kita kena kenalkan anak kita ni sekecil-kecil ciptaan tu. Dan juga sebesar-besar luasnya alam semesta, supaya akhirnya mereka rasa takut, kagum dengan sifat Allah yang bagi semua benda ni, yang ciptakan semua benda ni, kan? Kadang-kadang lah kita ajar anak kita ni tentang kata apa, sensory, kan, psikomotor, kognitif, afektif, grounding dan sebagainya. Tapi biasanya kita stop dekat situ. Kita jarang kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suruh dia pegang, ni pergi main kat rumput, kan, pergi borak dengan orang tu, pergi jalan-jalan kat atas batu ke kat atas pasir ke, rasa semua. Tapi kita tak pernah kaitkan dengan Allah. Padahal sepatutnya kita kena buat semua benda tu supaya anak ni kenal siapa yang menciptakan ni, kan? Biar dia lihat, biar dia dengar, biar dia rasa, kan? Sebab dalam ayat ni pun Allah sebut pasal langit, kan? Jangan kita berhenti kat langit, jauh lagi, galaksi, planet dan sebagainya. Bawa lagi anak tu ke atas, biar dia feel benda tu dengan besar, dengan kedahsyatannya Allah Subhanahu Wa Taala tu, kan? Kalau hebat lagi, galaksi ni banyak jenis, kan? Ada Bima Sakti, Andromeda, galaksi Kedil, galaksi Cincin, galaksi Lenticular dan sebagainya.
Bila dia orang ni faham, dia akan rasa bumi ni kecil je. Macam biji sawi tu. Kan? Nak bandingkan dengan alam semesta yang besar. Itu yang kita kena bawa kan dalam anak-anak tu. Dan kita sebagai ibu bapa ni, kita kena luaskan ilmu kita. Maknanya kefahaman tak ada alam ni, kita sendiri kena bina supaya anak tu boleh appreciate bila kita kata sebesar alam semesta pun walau beribu galaksi, amal kecil pun tak Allah tahu, kan? Itu kita yang kena bina. Sebab dalam ayat Luqman ayat 16 ni, kan, dia dah kategori falsafah. Dia dah lebih kepada summary. Jadi bila Luqman cakap anak tu terus rasa terbina, rasa takut, rasa berhati-hati tu sebab anak tu dah melalui proses. Kan? Anak tu dah berada pada satu tahap yang dia dah boleh accept benda tu. Kan? Itulah yang kita nak bawa kepada tujuan amal, kan, ikhlas, syirik dan sebagainya. Jadi kalau kita kembali balik kepada ayat surah Luqman tadi, kan, kita tengok ayat sebelumnya, kan, Allah mulakan ayat tu, Luqman mulakan nasihat dia dengan la tusyrik billah, jangan mensyirikkan Allah, kan, pada ayat 13. Itulah nasihat pertama Luqman bagi pada anak dia. Maknanya anak tu dah faham dulu apa maksud syirik sebelum masuk tentang nasihat biji sawi dan sebagainya. Kan? Jadi proses tu mak ayah kita kena mulakan daripada awal, bagi kasih sayang, kenalkan dengan benda baik, benda yang buruk, mana yang salah, mana yang betul, kenalkan mereka. Barulah kita boleh masuk pada peringkat-peringkat itu sampailah pada ayat 16 ni. Kadang-kadang biasa kita gunakan bahasa akidah ni, orang dewasa punya bahasa akidah lah. Padahal anak ni dia perlukan bahasa emosi. Dia perlu bahasa yang menyentuh jiwa dia. Itulah ibu dan ayah ni, kita perlu banyak tadabbur supaya bila kita cakap dengan anak kita ni, benda tu boleh turun ke bahasa mereka. Right? Jadi dekat sini persoalannya, kita sebagai ayah, pernah tak kita duduk anak kita bercerita tentang akhirat, tentang kenal Allah, tentang benda-benda gaib, kan? Bila kita cuti sekolah tu, boleh tak kita bercerita, kita gunakan peluang tu, kita ambil peluang tu untuk kita bicara ataupun kita berseloka tentang alam. Berseloka, tunjukkan ciptaan Allah tu, bagaimana besarnya ciptaan Allah tu. Okay? Dan lepas kita dah tahu apa langkah ataupun step by step benda yang kita kena buat, dan ini adalah bahagian macam mana kita nak menggerakkan dia. Apa yang kita kena buat selepas kita faham daripada ayat Allah tu. Okay? Benda ni sebenarnya tak semestinya benda yang formal lah. Benda ni bukanlah satu benda yang kita boleh duduk sit anak depan, bagi sejam, cerita, tak. Dia mesti dibuat sepanjang hari. Kan? Daripada bangun pagi, kan? Kita boleh cerita pada anak, nak tahu tak? Kita tadi mati. Kan? Allah yang hidupkan kita semula. Kita kena ceritakan macam tu. Ya, kan? Kita kena bawa dalam kehidupan seharian tu. Makan, kita kena cerita kenapa kena makan pakai tangan, kenapa tak boleh membazir. Kita kena kaitkan dengan Allah. Membazir tu Allah benci. Takkan kita nak buat dengan benda yang Allah benci? So bila kita kaitkan dengan Allah tu, barulah anak-anak rasa connect, kan? Bukan sekadar dia follow tanpa dia faham pun apa sebenarnya yang dia buat, kan? Dan antara benda yang kita buat juga adalah kita kena bina sesi kita panggil perbincangan itu dalam keluarga. Kita perlu ada satu sesi yang terancang. Tadi harian, kan? Dalam masa yang sama kita kena ada satu sesi yang spesifik untuk anak kita ni. Sebab kalau tak, sebenarnya dia takkan jadi. Sebab bila kita ada sesi yang terancang ni, kita panggil halakah keluarga ni, kita akan duduk dengan pasangan, kan? Kita akan fahamkan dulu pasangan. Kita akan cerita dengan isteri kita ataupun suami kita, katakan cerita dengan dia, okey, macam mana kita nak buat? Luqman cakap macam ni, okey, apa? Bila kita nak buat? Okey, macam mana prosesnya? Kalau macam ni, macam mana? Kalau anak-anak ni dekat sini, okey, macam mana kita nak ceritakan dia? Kalau anak-anak tu buat macam ni, macam mana? Itu perancangan tu. Sebab benda tu tak boleh nak berlaku secara tiba-tiba, kan? Tiba kalau nak buat, bang, sekejap, okey, anak, sekejap, bagi ayah dengan mak 5 minit jap, nak bincang apa yang awak buat ni. Cerita kan, macam mana? Tak jadi, dia kena setting benda tu. Kita kena ada satu time yang kita set, kan? Sebab benda ni kita bina iman itu. Kita bina iman mak ayah tu dulu, baru kita boleh
transfer pada anak-anak ni. Sebab kita nak transform ilmu tu, apa yang kita faham tu kepada anak-anak tu, pada bahasa anak-anak tu. Kan? Mungkin kat sini ada antara kita yang dah buat kan, sesi halakah keluarga dan sebagainya. Kita boleh lihat ada kesan tak pada anak-anak kita. Kita boleh lihat macam mana anak kita tu reflect dengan keadaan. Kan? Sebab kita dah bincang dengan dia. Mungkin lepas ni kalau yang belum buat, mungkin boleh buat. Boleh set satu sesi untuk duduk dan berbincang tentang perkara-perkara ini. Dan seterusnya, benda-benda ni bukan hanya pada mak dan ayah je kan. Duduk mak ayah berdua berborak bincang, anak pun tak tahu apa. Sebab anak ni bila dah besar, dah ada umur mungkin seawal 6-7 tahun ke, ataupun mungkin 4-5 tahun sekalipun, kita boleh ajak dia duduk sekali sama dalam perbincangan tu. Kan? Sebab ayat daripada surah Al-Luqman tu, ya bunayya itu sendiri nak bawa maksud yang usia kecil ni pun kita boleh ajak dia. Kan? Macam Luqman cakap kat anak dia tu lah. Kan? Dalam usia kecil ni kita dah boleh orang kata praktiskan pada dia. So maksudnya dalam kehidupan seharian ni, kini ada sesi langsung harian yang kita kena buat everyday. Kan? Sesi teguran, bina dengan alam dan sebagainya, dan kena ada satu sesi yang kita sit down, duduk berdua bersama anak kan, untuk kita bina, dan barulah tarbiyah kepada anak itu dikatakan sebagai lengkap. Dan ini barulah kita boleh consider sebagai rumah kita tu menjadi baitul dakwah, rumah yang hidup dalam iman. Dan itu sepatutnya jadi misi keluarga kita, sebab kita nak anak kita pun mampu untuk keluar cakap dekat orang lain kan. Pakcik, makcik ni salah ni kan. Atau ni salah ni kan. Biar anak kita tu pun mampu untuk berdakwah macam yang kita mampu buat. Kita mampu buat lah. Okay. Baik, segmen yang bahagian keempat ni dia memang agak panjang sikit, sebab Allah nak kita bukan hanya faham, tapi nak ubah gaya hidup kita sebenarnya. Bagaimana kita nak bina hubungan hati dengan anak tu. Kita kenalkan mereka dengan Allah dari kecil. Kan? Kita gunakan alam sebagai medium. Kita tadabbur, kita bincangkan rancang halakah keluarga dan sebagainya. Jadi kalau ini yang kita buat secara konsisten, kan, rumah kita akan menjadi tempat yang subur. Imannya tu kan, bukan sekadar kita berehat, kan, kita melakan nafas lega dan sebagainya. So rumah tu kita menjadikan satu rumah yang subur dengan iman, akidah itu sendiri. Okey, baik. Okey ke semua? Okey ke? So kalau okey, jadi saya rasa kita break dulu. Sementara kita nak masuk kepada penutup. Okey, kita break dulu untuk kita pergi rehat-rehat, tenang dengan minda kan. Tadi mungkin dah stres dan sebagainya, dengar macam-macam pula ni. Okay, kita akan kembali selepas ini, insyaAllah. Kita pergi masjid, kita selalu akan jumpa golongan muda ke golongan tua. Nak jumpa golongan muda ni terlalu rare. Tak kebimbang siapa yang nak mengimarahkan masjid kita nanti. Kalau kata golongan tua-tua ni semua dah meninggalkan kita. Jadi, kami menganjurkan program remaja masjid bagi membina dan melatih anak muda untuk menggerakkan masjid dan surau di kawasan anda. Bagi menjayakan program ini, kami memerlukan dana sebanyak RM3,000 bagi sesebuah masjid selama dalam tempoh 6 bulan. Perbelanjaan ini merangkumi pembinaan modul, perbelanjaan fasilitator, makan dan minum dan juga sagu hati kepada para peserta. Sasaran kami pada tahun 2025 adalah 10 buah masjid. Ini bermakna perbelanjaan keseluruhan adalah RM30,000 selama 6 bulan. Hasil daripada program remaja masjid ini lahirnya seperti adik Rizwan dan juga adik Akif. Assalamualaikum, nama saya Kai. Saya pembantu Bilal di Surau Darul Muslimin. Saya Ridwan, membantu Bilal di Surau Haji Maksum. Mereka menyertai program remaja masjid pada awal tahun 2023. Terus 2024, Ridwan telah diberi amanah untuk menjadi pembantu Bilal di Surau Haji Maksum dan Khair telah diberi amanah menjadi pembantu Bilal di Surau Darul Muslimin. Terusnya,
adik Muaz mula menyertai program remaja masjid pada awal tahun 2023. Assalamualaikum, saya Muaz. Saya pembantu Bidan Surau Haji Kamarudin. Oktober 2023, beliau diberi amanah sebagai pembantu Bilal di Surau Haji Kamarudin. Dan yang terakhir adalah adik Izul. Adik Izul mula menyertai program remaja masjid pada tahun 2023. Ayuh kita bersama-sama mengejar saham akhirat kita, bukan sekadar membina masjid tetapi membina generasi pelapis yang menggerakkan masjid dan surau kita. Baik, Assalamualaikum semua. Okey ke? Masih lagi bersama dengan saya ataupun internet tak memberi kerjasama? Masya Allah. Okey ke internet? Okey, internet. Minda okey ke? Internet tak? Okey, boleh. Okey, alright. Okey, baik. Right. Okey. Okey, baik. So, kita dah sampai kepada segmen yang terakhir. Jadi, kalau sebelum saya masuk ke penutup, mungkin kalau ada persoalan boleh kemukakan lah. Kalau tak, saya akan terus kita buat sesi penutup lah. Baik, jika ada apa-apa soalan yang nak dipertanyakan? Ada? Okey, tak ada? Alhamdulillah tak ada. Okey, baik. Alhamdulillah tak ada. InsyaAllah. Okey, tak apalah. Kalau ada persoalan boleh je PM saya, WhatsApp saya kan. Mana nak tahu, nak tanya Syaman, macam mana tadi cerita. Boleh tak ceritakan lebih sikit? Oh, ada? Oh, Masya Allah. Okey, ya. Boleh, Idham. Idham ni memang sentiasa bertanya soalan. Alhamdulillah. Bagus, Idham. Silakan. Saya nak tanya soalan lain. Nak jumpa saya lah kan. Dia di sekolah dengan kawan-kawan dia daripada assignment ni atau ketok di menonton ni. Okey. So saya nak tanya
soalan sebagai kita sebagai reporter, menjadi cara yang terbaik untuk kita untuk kita menjagalah anak-anak kita ni daripada terjebak dengan benda-benda yang luar ni lah. Sebagai contoh, macam kalau kita dekat rumah mungkin kita boleh contoh lah kan apa yang kita inginkan, kita halang ni kan. Tapi apabila terlepas ke sekolah dan dengan kawan-kawan dia, dia dapat akses daripada kawan-kawan dia dengan benda-benda yang tak elok lah kan, yang boleh mengubah. Kalau contoh K-pop Demon Hunter tu, ada satu lagu tu memang kalau kita tengok detail lirik dia, memang lirik dia memang boleh katakan macam demon lah, memuja demon macam tu lah. So macam mana kita sebagai ibu bapa ni dalam masa yang sama dalam kita mendidik tu tadi, tapi macam mana kita adakah kita perlu lupakan, kita perlu macam mana lah cara kita untuk mendidik anak kita supaya dia dengar juga benda tu, tapi dia tahu benda tu tak elok daripada kawan-kawan dia. Itulah soalan saya lah. Oh, mantap Idham. Terima kasih banyak-banyak atas persoalan yang diberikan. Okey, itulah isu katanya isu K-pop Demon Hunter dan sebagainya ni pun saya rasa kebanyakan parents pun mengalami lah, especially ada anak yang kecil kan. Nak lelaki perempuan pun sama juga, sebab anak-anak saya pun lebih kurang juga ada masalah yang sama. Tapi dekat sini kita kena faham satu benda lah, sebab dalam konteks Luqman, bagaimana dia menerangkan keseluruhan sistem kehidupan sini pada anak itu, bagaimana cara dia tu adalah kita kena lihat yang untuk kita menampis ataupun menangkis benda-benda ni jadi lebih teruk kan. Sebab kita pun ialah ada kekangan dari segi bila anak bersekolah dan sebagainya, bertemu kawan-kawan pula bawa banyak elemen-elemen yang mungkin pelik dan berkemungkinan elemen-elemen tu pun kita tak pernah lihat pun sebelum ni, dan kita pun tak mampu untuk tapis dia punya kepantasan tu, adakah benda tu baik ataupun buruk. Jadi dekat sini apa yang saya boleh kongsikan adalah, pertama, kita kena cuba bina hubungan rapat ni dengan anak kita kan. Hubungan rapat, dan hubungan tu bukanlah rapat tertutup, rapat dan terbuka. Sebab anak ni dia biasa ialah dia mudah terjebak, dan dia orang ni orang, bila kita boleh consider dia ni lebih difahami oleh kawan-kawan daripada mak ayah kan. Sebab ialah waktu dengan kawan-kawan tu mungkin agak lama dekat sekolah kan. Jadi kita cuba luangkan masa, kita cuba sembang santai dengan anak, bukan hanya tanya pasal sekolah tu, kita tanya juga apa lagu yang dia suka kan, lagu apa yang dia dengar, artis mana yang dia minat kan. Jadi bila kita dah masuk dalam kehidupan dia ataupun dunia dia ni, kita masuk dengan cara positif kan, dia mungkin akan lebih terbuka dan berkemungkinan dia akan kuranglah untuk sembunyikan benda-benda yang dia tahu daripada kawan-kawan tu kan. Dan yang kedua pula, kita kena ingatkan dekat anak kita ni bahawa kita ni sebenarnya adalah hamba Allah. Kita ni ada tujuan kita lebih besar kan. Dan benda ni bukanlah boleh laku terus. Jadi kita kena ikut step yang Luqman ceritakan tadi tu kan. Kita bukanlah hanya kena ikut trend semata-mata. Sebab anak ni dia kena faham nilai dia tu sebagai seorang Muslim tu. Dan kita kena fahamkan dia, kita kena bina dia supaya dia lebih kuat untuk tapis budaya-budaya luar ni kan. Macam Luqman tu nasihat anak dia tu lah kan. Dia ajar daripada kasih sayang kan, jangan musyrik dengan Allah. Biar, sebab waktu bersekolah tu mungkin tak lama kan, tapi waktu dengan kita tu daripada petang ataupun sampai malam dan hari besoknya, kita ada masa untuk kita tanamkan dalam anak-anak tu benda-benda yang macam ni. Okey, sekejap mungkin ada yang kata lag sekejap boleh dengar ke? Masih dengar ke suara saya? Masih? Saya tutup. Suruh sikit. Okey, tak apa. Kalau saya tutup kamera, okey? Bagi senang. Okey. Okey. Alright. So, baik, tak apa. Saya sambung ya. Dan yang ketiga pula, kita cuba tapis dan arahkan minat tu
Kan? Kita janganlah terus larang kan. Kita jangan terus. No, don't do that. Biasanya benda ni akan jadi lagi dia rebel kat anak-anak tu, dia akan jadi lagi rebel. Kalau anak ni sukakan muzik, mungkin kita cuba kenalkan dengan alternatif muzik. Nasyid moden ke kan. Sekarang ni Ustaz Adnin sendiri pun kan ada buat lagu, orang kata remake balik lagu-lagu K-pop Hunter ni kan. Supaya dia kena dengan konten Islam yang lebih catchy kan. Kalau dia suka kan, contohlah tarian ke apa, boleh salurkan kepada seni tarian tradisional ataupun silat kan, yang masih kita boleh consider dia adalah hiburan tu sikit tapi dia lebih beradab kan. Dan mungkin juga kita boleh carikan anak-anak ni circle-circle yang positif kan, biar dia ikut kawan-kawan yang lebih baik kan, perangai-perangai yang lebih sihat kan. Kita cuba masukkan dalam komuniti-komuniti yang baik kan, masukkan yalah aulat punya usrah ke dan sebagainya kan. Biar dia ada geng-geng yang baik ni untuk support dia, supaya dia kurang daripada gejala-gejala macam tu lah. Dan yang paling utama sekali adalah kita ni sebagai mak ayah ni, biar kita ni jadi role model kan. Mungkin dia accept benda tu sebab mak ayah tu pun melakukan benda yang sama juga di rumah kan. Sibuk dengan benda-benda macam tu kan. Kadang dengar mungkin bukan lagu K-pop tapi mungkin lagu-lagu yang bergenre macam ni aku pun boleh gunakan pada aku punya lifestyle contohnya kan. Sebab dia pun tak faham lirik-lirik yang ada dalam tu dan sebagainya kan. So dia rasa benda tu benda yang normal. Jadi bila kita tunjukkan yang kita ni ialah suka membaca kan, suka menghargai seni-seni yang berkaitan dengan Islam kan, anak ni akan lebih terberdaya, lebih terikut. Sebab kita kena faham yang ayah tu adalah hero dalam cerita dia orang ni kan. So mungkin kita boleh reflect balik peranan ayah tu sendiri, macam mana dia communicate dengan anak dia tentang benda-benda macam ni. Kadang-kadang tu yang mungkin kita terlalu serahkan kepada mak ayah, pada mak especially lah kan, terserahkan bulat-bulat, dan benda tu mungkin tak ada kesan yang mendalam pada anak-anak tu sebab hero aku tak cakap apa pun. Contoh macam tu lah. Okay. Dan mungkin kita itulah mungkin antara benda yang saya boleh rungkaikan dan saya boleh reflectkan pada soalan Akhi Idham tadi lah. Boleh Idham mantap. Okay. Alright. Menjawab semua soalan. Terima kasih. Sama-sama ya Idham, sama-sama. Okay. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Baik. Kalau tak ada apa-apa, okay. Alright. Okay, baik. Jom kita dah sampai kepada penghujung episod. So tak nampak muka tak apa. Jangan risau, saya masih ada. Nanti kita akan hantar recording session ni ke dalam YouTube, so boleh tengok kembali lah. Okay. Jadi kat sini kita nak renungkan balik semula sebelum kita tutup. Apa yang kita harapkan sebenarnya daripada tadabbur ayat ni? Kita harapkan satu hari nanti keluarga kecil kita ni akan menjadi sebuah baitul du'a kan, ataupun baitul dakwah. Sebuah rumah yang dalamnya tu ahli keluarga tu boleh sampaikan dakwah tu kepada orang luar. So kita bayangkanlah suasana rumah kita yang setiap ahli keluarga ni faham tanggungjawab akidah mereka kan. Bayangkan anak kita yang kecil ni, so bila dia orang dah dapat capture satu nilai tu, dia orang akan tangkap dengan lebih cepat daripada kita kan. Sebab anak-anak ni bila dia dah terbiasa dengan kehidupan yang berbaur dakwah ini, so dia orang ni dia akan segera reflect. Dia orang cepat sangat reflect. Kalau nampak benda yang salah, dia akan cepat tegur. Macam anak saya sendiri pun, Daddy, salah ni. Tak boleh nak cakap salah apa kan, tapi dia tegur lah. Masya Allah kan. Sebab kita tegur anak kita, jangan minum diri kan, baca bismillah sebelum makan. Kita ulang everyday, kita cakap-cakap benda macam tu. Sampai satu hari, bila kita sendiri yang terlupa kan, sebab manusia ni kan mudah lupa kan, anak pula yang tegur, Daddy, minum duduk. Masya Allah kan, Mami baca bismillah dulu. Contoh macam tu lah. Dan masa tu kita akan rasa apa? Segan. Masya Allah. Kita akan rasa tersentuh kerana anak kecil yang kita didik dengan penuh sabar ni sekarang menjadi pengingat untuk kita. Jangan kita rasa marah pula. Budak ni nak lawan toke pula. Jangan cakap macam tu. Kita rasa benda tu salah kan? Kita rasa baguslah, anak aku ingatkan aku, alhamdulillah, syukur. Macam tu sebenarnya yang kita nak buat kan. Ini sebenarnya yang kita nak bina ni. Kita nak jadikan rumah kita tu rumah dakwah, bukan hanya tempat tidur dan bukan hanya kita
untuk berehat. Jadi secara fitrah ni kan, anak ni dia adalah seorang dai. Allah jadikan hati dia orang ni suci, cepat terima kebaikan. So mereka akan cepat reflect pada benda-benda yang tak betul ni daripada kita sendiri. Kan? Jadi sebenarnya kat sini, adakah kita sebenarnya betul-betul membina suasana yang membawa mereka ni kepada iman, atau kita tanpa sedar kita mencorakkan mereka ke arah yang sebaliknya? Okey. Wallahu alam. Jadi hari ini kita belajar bahawa mendidik anak ni bukan sekadar mereka baca doa ataupun mereka hafal hadis. Kita boleh belajar bahawa pendidikan akidah ni mesti start dengan ayah. Daddy tu, bapak ni mesti dibina dengan tadabbur alam, mesti ada hubungan hati yang rapat dan mesti dilakukan every day sepanjang hari. Non-stop action, brother. Jadi kat sini kita jelas misi kita apa? Kita nak mulakan tarbiyah dalam keluarga kita. Bina halakah keluarga tu. Jadikan setiap peristiwa harian tu sebagai ruang untuk kita kenal Allah, bercakap dengan anak-anak dengan bahasa kasih sayang, kan? Bawa dia orang keluar alam. Kenalkan ciptaan Allah tu. Sambung semua tu dengan iman, dengan akidah, kita relatekan balik. Jadi kalau kita buat benda ni secara konsisten, insya-Allah kita bukan saja mendidik anak, tapi kita sebenarnya sedang membina generasi dai yang akan mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau hari ini kita belum start, tak apa. It's okay. Jangan gusar. Kita mulakan malam ni. Ambil satu momen sebelum kita tidur, duduk dengan anak-anak. Kita peluk anak tu, cakap dekat dia, Daddy dengan Mami sayang awak. Allah pun sayang awak. Mari kita jadi hamba Allah yang dia redha. Mari kita sama-sama jadi hamba Allah yang Allah itu redha. Kerana inilah misi hidup kita, menjadikan keluarga kita yang Allah redha dan menjadikan baik itu dakwah dalam hidup dengan iman. Allahu alam. Saya rasa sampai situ sajalah apa yang saya nak sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama sehingga ke akhirnya. Oh, okey. Oh, jap. Oh, ada soalan ke? Masya-Allah. Jap Oh, okey. Jazakallah sama. Antara refleksi yang saya dapat daripada sini, Luqman ni bukan seorang nabi tapi adalah pribadi yang baik hingga dicatat dalam Al-Quran. Senasihat seorang ayah daripada anaknya, Allah rakamkan Al-Quran. Baik, terima kasih Pak Ikam. Betul. Kan? So, karakter Luqman ni lah yang kita kena bina dalam hidup kita tu. Yang kita kena bawa dalam kehidupan kita, tunjukkan dekat anak-anak kita ni. Tunjukkan dekat anak-anak kita ni, yang keluarga kita ni, kita bina, kita bawa dia macam mana. Gunakan kaedah Luqman ayat 16 tu untuk kita flying forward. Oh, Masya Allah. Okay. Baik, so itu saja daripada saya. Kalau tak ada apa lagi, terima kasih banyak untuk semua yang still bersama sehingga ke akhirnya. Alhamdulillah kita akan jumpa pada sesi pula. Astagfirullahaladzim. Sesi hikmah yang seterusnya. Sesi hikmah yang seterusnya. Pada nanti akan diberitahu dalam grup Baitul Muslim dan juga grup Keramat, insya-Allah. Terima kasih semua. Saya tutup pembincangan kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul Al. Subhanallah. Baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sama-sama. Okay. Cik okey, Cik? Ya, salah. Okey, Cik. Dengar bunyi dekat hospital ni. Okay, terima kasih semua.